Patip masih ingat bagaimana bila Syafiq Ahmad kemalangan. Insiden tu sebenarnya pantas pihak kebajikan DJDT mengambil berat tentang pemain. Lain-lain yang mungkin orang tak tahu, kita share. Masa saya terima laporan tersebut, first kali saya hantar saya punya setiausaha sulit saya dan juga imam besar negeri Johor untuk membantu menguruskan segala-galanya. So hospital, perjalanan, transportation, segala-galanya saya jaga. Kerana macam mana pun itu tanggungjawab saya sebagai pemilik kelab dan dia adalah pemain saya. Bukan tu saja, saya pun buat masa yang sama masih hantar Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk menetap di Kedah buat masa itu, untuk memberi dia support, buat solat hajat dan bagi dia support dalam untuk make sure tenangkan dia, kerana situasi itu adalah bukan situasi yang senang untuk siapa-siapa melalui. So that is what situasi saya dengan Syafiq Ahmad. Kebajikan